Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatimah binti Ilyasi 23A1404. Hari ini kami akan membentangkan penggunaan pukat tunda dalam industri perikanan antara keuntungan dan kelestarian alam sekitar. Industri perikanan merupakan salah satu sektor penting yang menyumbang kepada ekonomi negara serta menjadi sumber makanan dan pendapatan bagi berjuta-juta penduduk di seluruh dunia. Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap hasil laut, pelbagai teknologi penangkapan ikan telah diperkenalkan bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Namun begitu, penggunaan teknologi yang terlalu intensif turut menimbulkan persoalan tentang keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan kelestarian alam sekitar. Oleh itu, kumpulan kami memilih kajian kes mengenai penggunaan pukat tunda dalam industri perikanan. Kajian kes ini dipilih kerana ia memperlihatkan konflik yang jelas antara pembangunan ekonomi dan tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar. Pukat tunda merupakan kaedah penangkapan ikan yang sangat berkesan kerana mampu meningkatkan hasil tangkapan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Walau bagaimanapun, kaedah ini juga menimbulkan pelbagai isu seperti kerosakan habitat dasar laut, tangkapan spesies bukan sasaran dan pengurangan biodiversiti marin. Isu ini penting kerana ia melibatkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan kelestarian alam sekitar. Antara pihak yang terlibat ialah nelayan komersial, nelayan tradisional, kerajaan, pengguna serta organisasi pemeliharaan alam sekitar. Selain memberi kesan kepada ekonomi dan bekalan makanan, penggunaan pukat tunda juga memberi impak kepada komuniti pesisir pantai yang bergantung kepada sumber laut sebagai warisan dan sumber hidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Arifah Adila binti Muhammad Razian, kat matris C23A1451. Pada bahagian ini akan menerangkan mengenai teori positive design and climate leadership. Masuk positive design and climate leadership ialah satu kerangka yang menggabungkan reka bentuk berpusatkan kesejahteraan manusia dengan kepimpinan terhadap kelestarian iklim. Framework ini menekankan bahawa setiap keputusan atau reka bentuk perlu memberi manfaat kepada semua manusia sambil mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Seterusnya, tujuan. Tujuan yang pertama ialah untuk mengimbangi kesejahteraan manusia, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Tujuan yang kedua pula adalah untuk menggalakkan penggunaan sumber secara bertanggungjawab dan lestari. Dan akhir sekali, tanggungjawab ialah untuk menyokong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs, khususnya berkaitan penggunaan sumber dan perlindungan alam sekitar. Mengapa teori ini sesuai digunakan? Antara sebab teori ini sesuai digunakan adalah kerana tajuk kajian membincangkan konflik antara keuntungan ekonomi dan kelestarian alam sekitar yang merupakan fokus utama positive design and climate leadership. Framework ini membantu menilai sama ada penggunaan pukat tunda memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kesan terhadap ekosistem marin. Dan akhir sekali, teori ini sesuai digunakan kerana ia menggalakkan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak serta kelestarian jangka panjang. Assalamualaikum, nama saya Nisha Mimi Yasmin binti Jeffrey, nombor matrik C23A1495. Seterusnya saya akan sambung pembentangan berkaitan konflik map iaitu keuntungan versus kelestarian marin. Yang pertama, hierarki SDG iaitu wedding cake. Tier pertama iaitu biosfera, SDG 14 iaitu hidupan laut adalah asas kepada semua aktiviti ekonomi. Kemudian tier ketiga iaitu ekonomi, tangkapan ikan berskala besar untuk pasaran segera. Yang kedua pula portfolio SWB iaitu positive design, keuntungan iaitu pleasure atau kepuasan, keuntungan komersial yang tinggi dan hasil tangkapan ikan cepat dan banyak. Manakala kelestarian marin pula iaitu virtue atau kebajikan, tanggungjawab moral terhadap alam sekitar dan penangkapan lestari untuk generasi akan datang. Yang ketiga, paradigma jisim iaitu ecological mass. Keuntungan, nilai transaksional, laut dilihat sebagai sumber ekonomi dan kejayaan diukur melalui jumlah tangkapan, seberapa banyak tan dan nilai pasaran.
Manakala kelestarian marine, peminimuman risiko, tetapkan hak eksploitasi minimum, kurangkan tangkapan sampingan iaitu bycatch, dan pastikan spesies dapat membiak semula. Yang keempat, durability emosi yang diperkenalkan oleh Chapman. Keuntungan, hubungan transaksional, laut dianggap sebagai komoditi untuk dieksploitasi dan fokus pada keuntungan sahaja dan bukan kesejahteraan. Manakala kelestarian marine, iaitu patina semula jadi, ekosistem marine mengambil masa yang sangat lama untuk pulih dan matang. Warisan alam laut yang terbina puluhan hingga ratusan tahun boleh musnah dalam sekelip mata. Dan yang terakhir iaitu konflik utama, keuntungan versus kelestarian marine. Konflik utama ialah penggunaan pukat tunda memusnahkan ekosistem marine yang mengambil masa sangat lama untuk pulih. Tindakan mengejar keuntungan jangka pendek mengakibatkan kehilangan warisan semula jadi yang tidak dapat digantikan sekaligus menjejaskan kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Slide ini membincangkan analisis etika penggunaan pukat tunda dari tiga aspek iaitu ekonomi, alam sekitar dan sosial. Dari sudut ekonomi, penggunaan pukat tunda dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan dalam masa yang singkat. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan hasil nelayan komersial serta menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor perikanan. Namun dari sudut alam sekitar, penggunaan pukat tunda turut memberi kesan negatif kerana ia boleh merosakkan habitat dasar laut seperti terumbu karang. Selain itu, anak ikan dari spesies yang bukan sasaran turut ditangkap hingga menyebabkan biodiversiti marin semakin berkurangan. Dari sudut sosial, nelayan tradisional turut terjejas kerana hasil tangkapan mereka semakin berkurangan. Jika keadaan ini terus berterusan, bekalan ikan pada masa hadapan juga akan berkurangan. Oleh itu, isu ini berkait rapat dengan SDG 14 iaitu Life Below Water yang menekankan pemeliharaan kehidupan marin. Ia juga menyokong kepada SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production dan SDG 8 iaitu Backward and Economic Growth iaitu memastikan pembangunan ekonomi berlaku secara lestari dan bertanggungjawab. Seterusnya, cadangan penyelesaian. Bagi mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang boleh diambil. Antaranya ialah menghadkan kawasan penggunaan pukat tunda, terutamanya di kawasan pembiakan ikan dan terumbu karang. Selain itu, penguatkuasa undang-undang perlulah diperkukuhkan bagi memastikan nelayan semua mematuhi peraturan. Seterusnya, nelayan digalakkan menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih lestari supaya kesan terhadap alam sekitar semakin berkurangan. Kerajaan juga perlulah memberi pendidikan dan latihan kepada nelayan tentang amalan penangkapan ikan yang lebih mampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Anwar, nombor matrik C23A1116. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian justifikasi kajian. Kajian ini dipilih kerana isu penggunaan pukat tunda masih relevan dan menjadi perdebatan sehingga hari ini. Walaupun kaedah ini mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan serta menyumbang kepada ekonomi negara, penggunaannya juga memberi kesan negatif terhadap ekosistem marin seperti kerosakan habitat dasar laut dan pengurangan biodiversiti. Selain itu, kajian ini dipilih kerana wujud konflik etika antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan tanggungjawab memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Kajian ini juga selaras dengan teori positive design and climate leadership yang menekankan keseimbangan antara kesejahteraan manusia, pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Melalui teori ini, kita dapat melihat sesuatu isu bukan hanya berdasarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga impaknya terhadap masyarakat dan alam sekitar. Di samping itu, kajian ini turut menyokong matlamat pembangunan mampan atau SDGs, khususnya SDG 12, SDG 13 dan SDG 14
yang memberi penekanan kepada penggunaan sumber secara bertanggungjawab, tindakan terhadap perubahan iklim dan pemeliharaan hidupan marin. Seterusnya, pada bahagian kesimpulan, sebagai kesimpulannya, penggunaan pukat tunda sememangnya memberikan manfaat kepada ekonomi negara dan membantu meningkatkan bekalan makanan. Namun, begitu jika penggunaannya tidak dikawal dengan baik, ia boleh menyebabkan kerosakan habitat marin serta menjejaskan kelestarian sumber perikanan pada masa hadapan. Oleh itu, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar perlu diberi keutamaan melalui penggunaan teknologi, penangkapan yang lebih lestari, penguatkuasaan undang-undang serta amalan penangkapan ikan yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip Positive Design and Climate Leadership seperti Matlamat Pembangunan Mampan atau SDGs. Akhir sekali, kerjasama antara kerajaan, industri perikanan, nelayan dan masyarakat amat penting bagi memastikan sumber marin terus terpelihara tanpa menjejaskan pembangunan ekonomi negara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.